Assalamualaikum semua. Kali ini saya berada di Campsite Sekawan 3. Jom layan video saya ini. Entrance Gunung Pulai. Ada kedai makan dan juga kedai runcit. Boleh juga jalan kaki dari campsite untuk explore. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini. Jika nak hiking atau mandi waterfall, anda perlu melalui pintu utama dan membuat pendaftaran. Jom kita start review campsite. Sekawan 3 campsite berada di kaki gunung-gunung Pulai di Kulai Johor. Ini adalah jalan masuk ke campsite melalui rumah kampung dan akan melalui jalan tar ini. Anda akan melihat surau di sebelah kanan jalan dan tandas serta bilik mandi di sebelah kiri anda. Sebelah kiri adalah tempat meletak kenderaan yang luas. Ada 3 bilik air lelaki dan 3 bilik air wanita beserta tandas cangkung dan duduk. Di sebelah kanan ada 2 sinki dan juga tong sampah untuk buang sisa makanan. Seterusnya, mari kita lihat tapak-tapak yang disediakan. Ini adalah tapak pertama. Setiap tapak ada menyediakan plug point. Kedudukannya di antara 2 tapak. Ini adalah tapak nombor 2 dan seterusnya nombor 3. Tapak-tapak ini yang paling hampir dengan tandas. Ini tapak nombor 4 dan nombor 5 yang terpecah kemah Hansim ini. Tapak ini redup dan menjadi pilihan. Tapak ini semua betul-betul berhadapan sungai. Ini betul-betul bukan cubaan. Nanti pokok doa ini besar, kawasan ini semua akan redup sekali dengan sungai. Seterusnya tapak 08 dan nombor 9. Begitu juga tapak nombor 10 yang paling hujung sekali sesuai untuk yang ingin menyendiri. Ini adalah sungai yang mengalir daripada air terjun Gunung Pulai. Airnya bersih dan juga jernih. Sangat sesuai dan selamat untuk anak-anak bermandi manda. Dasarnya berpasir dan ada yang berbatu. Namun masih selamat untuk munda-mandi tak semena-mena. Mari kita lihat pemandangan dari kapal terbang yang saya mengemudi. Pakai tali pinggang keselamatan. Saya harap anda selamat menonton dengan selamat. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya.
kepada owner campsite yang sempat datang menyantuni kami. Tapak campsite dan tandas yang bersih amatlah berpuas hati.